Kedua-dua pasang jam tangan milik bilioner di dunia, harga dia RM300. ya, ringgit dah, bukan dolar. Yang paling tinggi kategori top 1 adalah yang Bollywood tu kan. Salman Khan 100 juta. Yang bilioner ni yang dia dia top 1 juga, paling cheap RM300. Itu pun saya mark up. Sekarang kita nak spot jam Bill Gates, antara orang terkaya di dunia. Bukan Bizan Johor lah. Tak, saya bawah dia je. Oh, bawah dia. Tapi kalau nak ikutkan time, saya pergi lagi lah sebab dia ambil masa berpuluh tahun. Saya baru lahir 3 minit. Walaupun dia antara orang terkaya kat dunia, tapi bos akan terkejut jam apa yang dia pakai. Kenapa? Wild West. So ini adalah Casio Illuminator Sports. Kalau ikutkan gambar ni pun macam gambar lama lah, saya assume, sebab dia dah masih pixel pun dah pecah-pecah. Kalau kita tak tengok balik Casio ni pada zaman 10-15 tahun lepas, harga di bawah 100 je. Tapi dulu siapa pakai jam harga 100? Dia sanjung tinggi. So saya assume yang jam ni untuk billionaire. Mirzan pula. Bill Gates. Bil pagar, harganya tak mahal sangat. Mungkin dalam RM100 sahaja. Wow, okay. So nampak tak, Rabi? Yeah. When you dalam position yang you got nothing to approve and you dah tak ada keinginan untuk membeli apa-apa, itulah yang you beli. Interesting. Cuba bos tengok. Interesting. Kau tak tahu apa nak borak kan? Malas nak layan lah. Tengok yang kedua. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex ataupun nak kami paid review, komen nak sekarang. Bye! Wild West. Saya dah tahu Wild West. Dia tahu fakir. Saya tengok semalam. Saya kat sini. Now you know. So ini adalah Casio juga. Assuming yang Casio ni hitam, so saya doublekan lah harga dia. Mungkin lah, saya tak tahu harga. And mungkin kalau followers kita, viewers kita tengok tahu harga model apa, cuba korang komen kat bawah. Ini adalah model apa. Yang saya tahu dia hanya adalah Casio sahaja. Assuming sebab dia macam ni, G-Shock dia memang dah 600 ke atas, betul tak? Sebab dia ada brand G-Shock, walaupun G-Shock Casio. Tapi Casio saya assume mungkin bawah sikit. So saya assume mungkin dalam RM200. Tapi kalau saya salah, betul kan? Kalau saya betul, salah kan? RM200 bos. Tahu diorang ni semua billionaire. Kan memang kaya gila, papak kaya gila nak mati. Tapi kenapa diorang decide untuk beli jam-jam macam tu, instead of jam-jam yang macam kamu pakai? Ni paling strict. Oh, okay. Dia macam ni. Ada level people, dia membeli untuk confident. Dia beli confident untuk attach pada diri dia. Itu ada orang macam tu. Ada orang sampai satu tahap, dia beli untuk kepuasan. Ada orang dia beli untuk habiskan duit. Ada orang dia beli sebab habit. Dan ada orang beli untuk praktikal sahaja. So, macam dia? Kalau macam dia, dengan kekayaan yang dia ada, dengan usia yang dia ada, dengan apa yang dia dah lalui, saya tak rasa dia perlukan luxury tu. Sebab kalau kita tengok kan, orang-orang yang macam ni kan, dia ada pattern tau. Dia ada pattern orang-orang yang betul-betul business mogul, lepas tu dia ni memang workaholic gila-gila. Dia tak fikir kat kosmetik. Dia fikir on achievement. Macam saya dulu, terus terang saya cakap, saya punya kepuasan adalah untuk membeli, not confident. Tapi sekarang dekat fasa yang mungkin sebab saya tak kisah kot. Saya pakai murah ke, saya pakai mahal ke, benda tu macam tak efek saya dah. Sebab saya macam tak kisah. Jadi, kedua-dua pasang jam tangan milik bilioner di dunia, harga dia tak mahal sangat. RM300 sahaja. RM300? Ya, ringgit dah, bukan dolar. Paling murah pernah kita. So basically Walaupun untuk yang paling tinggi kategori top 1 adalah yang Bollywood tu kan. Apa? Betul. Salman Khan Salman Khan Salman Khan 100 juta. Yang billionaire ni yang dia dia top 1 juga, paling cheap RM300. Itu pun saya mark up. Itu tu. Saya nampak. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.